Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Cikgu Siti yang telah berjaya membimbing barisan menti-menti sahabat Bos K menggunakan artificial intelligence dalam mereka gambar dan sebagainya. Terima kasih banyak Cikgu, dan teruskan sebab saya mengikuti di luar kotak. Teruskan usaha anda membantu barisan menti-menti kita yang masih ramai kehausan ilmu teknologi terkini. Tahniah dan sabas. Masih dalam tajuk yang sama, saya nak mengambil peluang ini. Terdapat dalam sosial media ada setengah yang terpaling bijak atau paling pandai mengkritik dan merendah-rendahkan mereka menggunakan konon teknologi terkini yang disebut sebagai artificial intelligence membantu mereka dalam berbagai kerjaya mereka. Contoh, bagi contoh yang terkini, kita tengok lagu Zarah Karina dibantu oleh AI, nak liriknya dan juga dan sebagainya. Banyak orang gunakan teknologi terkini untuk membantu mereka menyiapkan kerja mereka, untuk menyiapkan tugas-tugasan mereka ataupun hampir semua di lapisan masyarakat yang memahami menggunakan teknologi ini. Menyentuh isu ini saya nak jawab satu tuduhan yang paling dangkal paling malas berfikir, paling tidak matang, iaitu tuduhan bahawa bila kita gunakan AI untuk susun hujah, untuk semak fakta, untuk katatan naratif, makna kita bukan tak faham isu disebutnya. Ini satu tuduhan liar. Malah dia sendiri kadang-kadang kita tengok kalau dia go live baik ataupun video recording, dia pun menggunakan AI, ataupun disebut teknologi terkini apabila dia sering yang buat live saya tengok dalam social media. Biasa jelaskan sekali dan untuk selama-lamanya. Sesiapa juga yang guna AI itu kita tidak boleh sentuh, malah kita berterima kasih kerana cara mereka, persembahan mereka. AI ataupun teknologi yang terkini bukan ganti otak kita. Kena ingat. Kena ingat betul-betul. AI adalah alat. Jadi seperti mana yang diajar oleh Cikgu Siti itu satu alat untuk membantu kita. Yang tak ada otak adalah orang yang takut fakta yang disusun dengan kemas. AI tidak mencipta hujah. Kena ingat tu. Takkanlah kau ingat. AI tidak mereka dan mencipta cerita. Malah teknologi itu bukan punca isu. Kena ingat. Ramai menggunakan, student menggunakan teknologi tersebut. Dia pun memberikan peringkat yang tinggi, ada yang rendah, ada yang dibayar, ada yang boleh digunakan pakai pada bila-bila masa. Kita yang beri data, we put the input, kita yang tentukan arah. Kena ingat, we are the one who decide what not to do and what to do. We didn't point fingers at the moon, as I said. Kena ingat, kita yang tentukan nada, fakta dan konteks. AI cuma merapikan supaya mesej kita tajam, tepat dan tidak boleh dipusingkan lagi. Dan mari saya berterus terang, orang yang takut guna teknologi terkini sebenarnya takut pada suatu benda sahaja, kebenaran yang tersusun. Selama ini mereka hidup atas retorik, manipulasi, spin issues dan serangan pribadi.
Tapi bila hujah kita perkemaskan atau diperkemaskan dengan teknologi, mereka tak boleh lari dan tidak boleh sembunyi dan tak ruang nak putar belit. Tuduhan kononnya guna teknologi AI ini bermakna tak faham isu. Ini betul-betul dia sendiri yang macam tak faham menggunakan teknologi sekarang. Adalah alasan yang lapor. Dulu. Alasan orang terdesak. Sama seperti zaman dulu, orang kata siapa guna kalkulator, kononnya tak pandai mengira. Macam mana tu? Siapa tulis guna komputer, kononnya tak pandai bahasa. Jawablah macam mana tu? Mengapa? Bermaknanya, as days go by, as years go by, teknologi itu berputar. Sometimes just like macam saudara kita yang kononnya sangat bijak sebagainya, yang mempunyai latar belakang yang begitu tinggi dan baik sangat, sudah tentu memahami this evolution tak lain tak bukan kita dengan keadaan bukan terpaksa. Kita boleh memilih nak buat kita sendiri. Kita boleh memilih untuk menggunakannya sebagai panduan kita. Tapi the fact is that it is a tools. Tools, kena sebut bertiga kali. Tools. It's a tool, right? Just like calculator, just like your laptop, just like whatever it is you have. Itu dia. Logik paling cetek dalam abad ke-21. Mari saya tanya anda. Yang terpaling bijak, yang terpaling pandai ni. Jangan guna laptop depan kamu. Setiap kali kamu buat siaran, jangan buat persiapan. Jika kamu buat live dan merujuk maklumat sebelum kamu mula berhujah. Coba tengok. Depend only what you can see bahawa laptop itu, kadang-kadang laptop itu juga dibaca. Itulah salah satunya teknologi yang ada pada hari ini. But you read word by word, verbatim dalam bahasa yang saya kata boleh gunakan. Sebelum ini cikgu mengajar guna papan hitam, kemudian whiteboard dan sekarang digital board. Apakah ini bukan kemajuan teknologi terkini atau yang disebut sebagai artificial intelligence? Saya nak tanya, apakah itu salah? Apakah itu kita tengok dia, alamak, yang kau tahu ni, yang kau tahu daripada AI, yang kau sendiri tak faham. Itu semua masalahnya. Orang yang faham menggunakan AI, put in feedback, input, maklumat-maklumat yang rasa mereka rasa betul. Tengok, nak cari fakta, kena Google. Google page ni, Google page tu dan sebagainya. Nak cari ni, kita Google. Itu adalah salah satunya orang kata kemudahan masa kini. Jangan merendah-rendahkan, jangan dia ni bercakap AI yang buat. Betul, ramai yang buat macam tu. Masuklah anda sendiri. Kalau guna AI itu salah. Apa itu salah? Kalau macam tu ada doktor yang guna AI untuk diagnosa penyakit, tak faham perubatankah itu? Adakah peguam yang guna teknologi terkini seperti artificial intelligence ini untuk menyemak undang-undang itu bodoh? Adakah wartawan yang guna AI semak fakta itu tak tahu berita? Allahu Akbar. Jangan semudah-mudah tu nak menonton orang tak faham, tak tahu isu. Kita tahu isu. Dengan ingat seorang je tahu isu, dah cuba nak mengecil-cil keadaan. You have even open debate with me, I don't mind. Misalnya nak berjawab, tanggungjawab. Nak berjawab boleh, tak ada masalah. Kita pun bukan seorang yang ada pelajaran, tak ada pelajaran. Kita pun mempunyai pelajaran juga seperti orang lain. Kerana artificial intelligence memperkemaskan kerja. Guru-guru menggunakan pegawai di mana-mana yang buat research dan sebagainya, semua menggunakan teknologi ini. Apakah salah? Kenapa memperkemaskan kerja? Untuk memastikan ketetapan, mengelak
bukan daripada kesilapan, bukan bukti kelemahan. Mengguna AI adalah bukti professionalism. Kena ingat, kena ingat tu. Kau sokong, kau sekolah tinggi, aku tahu. Kau sekolah di luar negara pun kita tahu. Kau melontar berbagai-bagai, kau lontar suka hati kau lah, subjek kau. Itu kita tak peduli. Kita ikuti, kita dengar. Kadang-kadang kau bercelaru, kadang-kadang kau seolah macam Pak Nujum sebagainya. Jangan menyamakan kita seperti mana yang kau buat. Kita buat, kita ada fakta, kita juga memahami isu-isu yang telah dilontarkan. Kau sekolah tinggi, saya kata tadi, tetapi semudah itu kau tuduh orang macam ini, macam itu. Nak berhujah, biar secara profesional. Dunia sekarang tak ada macam dunia dulu. Ya, saya pun dulu membesar dalam dunia sebelum orang kata 1963. Kena ingat tu, saya bukan orang yang baru born yesterday. I was born yesteryears. Saya pun juga mempunyai pengalaman dan mempunyai juga latar belakang. Orang kata pelajaran tidaklah tinggi, tapi pernah juga pergi universiti. Seperti juga anda pergi universiti luar negara. Jangan macam-macam. Orang di luar sana 34 juta rakyat Malaysia memandang kita, mendengar kita. Ada orang kata bagi tahulah macam mana. Tak apa, saya kata nanti saya sentuhkan dalam video saya untuk jangan dia seolah nak macam-macam dia seorang yang tahu. Kita tahu apa yang berlaku di negara kita ini. Fakta kita lebih padat. Naratif kita pun lebih tersusun. Ucapan kita lebih tajam. Pendedahan kita lebih berapi. Serangan fakta kita lebih mematikan. Itu yang mereka takut. Jadi mereka takut kita sebenarnya. Mereka takut ketetapan hujah yang kita bawa. Itulah salah satunya. Orang kata, kenapa kita tak berpuas hati apabila itulah mana dia tahu, dah faham. Kita tahu. Kita pun tahu what is going on at Bursa Saham. Come on, man. Bukan you seorang je tahu. Sebab itu mereka berusaha merendah-rendahkan kita dengan kata-kata seperti, alah, dia pun tak faham isu. Dia guna AI. Betul. Saya setuju. Ramai yang guna AI. Termasuk kamu sendiri. Jangan minta maaf. Jangan. Jadi sebenarnya apa yang berlaku ialah mereka sudah kehabisan hujah. Dah cuba menyerang alat, bukan isi. Saya nak beritahu satu perkara. Saya menggalakkan untuk terus guna artificial intelligence, teknologi terkini, terutamanya kawan-kawan saya yang berada dalam satu grup yang baru menghadiri satu kursus pendek. Saya menggalakkan jangan tak guna teknologi terkini. Bukan sebab kita tak faham isu, tetapi kerana kita nak pastikan fakta itu betul. Pastikan tiada fitnah, serta memastikan mesej sampai dengan tepat dan tak boleh disangkal. Itu dia. So itulah orang kata teknologi sekarang seperti artificial intelligence bukan untuk orang malas berfikir. Ianya adalah alat untuk pastikan kita cakap berdasarkan fakta, bukan emosi. Bukti bukan andaian, data bukan cerita rekaan. Dan kalau awak takut kepada orang yang guna AI atau orang yang melelehkan mereka yang menggunakan AI, baik di universiti, baik mereka dalam sosial media, untuk berhujah, adakah sebenarnya anda takut kepada masa depan dan takut kepada kebenaran? Itu dia. Jadi orang kata berhati-hatilah nak bercakap. Whatever tools they use, it's up to them. And as long as dia tidak menimbulkan fitnah, tohmah,
manipulasi, isu-isu yang boleh mendorongkan kekeliruan di kalangan kita, ya, kalangan rakyat yang mendengar. Kalau guna AI itu salah, maknanya guna kalkulator pun salah. Guna Google seperti mana yang kau sering buat dalam setiap siaran kamu pun salah. Malah guna words pun salah. Jadi apa yang betul sekarang ni? Pen and papers, kepala, otak macam ni, guna otak, betul, boleh. Ini bukan examination. Ini adalah siaran seperti mana yang anda buat. Anda buat, kita rasa tak betul, kita hujah, bukan bermaknanya kita ni macai. Bukan bermaknanya kita ni orang keseluruhan kerajaan ke keseluruhan pembangkang kan. Tidak. Kita tidak. Ya, kita tidak. Kita bukan gulungan orang yang menyokong. Kita ni adalah pengundi atas pagar. Bermaknanya kita boleh memberi komen, sama ada komen tuan ataupun komen orang lain, baik komen-komen yang tuan sokong ataupun yang tidak sokong, ya, kita komen. Kerana tujuan kita tidak nak mengelirukan rakyat jelata di bawah. Jadi kalau ada yang masih nak bising mereka gunakan teknologi terkini ataupun AI, saya cuma nak pesan satu saja. Jangan salahkan mereka kerana menggunakan teknologi. Salahkan diri sendiri kerana takut pada fakta. Dunia kini penuh dengan fitnah dan manipulasi, dan tidak salah sekiranya mereka menggunakan teknologi terkini. Nampak? Salahkah di mata awak? Jangan ingat, mereka ini tidak berilmu atau paloi, bahasa Sarawak. Mereka bukan orang upahan, pengampu politik atau macam-macam seperti parti kerajaan atau pembangkang. Seperti sikap lah. Semua orang salah. Yang bijak, pandai, kau seorang je. Saya menyokong usaha Cikgu Siti. Teruskan usaha Cikgu untuk membantu barisan menti-menti kita yang masih ramai kehausan ilmu teknologi terkini. Tahniah sabas pada Cikgu. Ya, itu tadi adalah preamble yang saya ingin nak ketengahkan. Ada setengah orang yang merendah-rendahkan. Sebab itu orang kata macam mana kita nak memaju negara, orang lain dah semua, bukan AI yang cheap AI, AI yang bermurah, yang AI yang betul-betul boleh membantu kita, baik dalam kerjaya kita, baik dalam kita memberi ceramah, baik kita di mahkamah, baik kita di hospital. All of them are using the current artificial intelligence. So therefore, you have no rights to say that mereka yang menggunakan AI ini tidak faham issues. Tidak faham issues. Saya faham issues. Nak tengok latar belakang saya. Mudah je. You just Google. Gunalah AI itu. Jangan guna AI, guna Google untuk mendapat who am I. Jadi minta maaf, minta ampun. Orang kata, let us move together. Let sama-sama kita menyokong rakyat biasa, anak-anak muda, ya, baik yang bekerja di pejabat atau di luar pejabat. Sokong mereka, malah kita bantu mereka seperti yang dilakukan oleh rakan saya dalam kumpulan apa orang kata sahabat Boske ini, berusaha untuk memperkenalkan kepada menti-menti yang ada, ya. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.